Tak cukup untuk aktiviti malam kalau korang just ada headlamp je. Ni aku ada satu lampu yang jenis kaki sotong Kalau sebelum ni korang tengok kipas yang kaki sotong kan. Sekarang ada lampu solar dia menggunakan kaki sotong guys. Korang nak ikat-ikat dekat korang punya pagar ke dekat pokok boleh. Dia ada bagi satu dia punya bracket ni. Ni dia punya solar panel. Ni dia punya LED. Dia ada sensor guys kat sini. Kalau tak sempat nak gunakan solar, korang boleh charge mula menggunakan charger kabel type C. Dia ada bagi satu bracket ni. Korang boleh gunakan bracket ni ataupun korang boleh pasang dia punya bracket yang jenis panjang ni. Yang ni bertujuan untuk korang pasang dia punya kaki sotong tu lah. Dia ada lubang kat sini kan. Korang nak pasang kat tripod panjang boleh ataupun kaki sotong ni lah. Ok, ni mode pertama dia. Ok, ni mode kedua dia. Memang cerah guys. Ini kalau awak pergi camping ke ataupun letak kat campsite tu memang cerah guys. Ni mode dia, tengok pakai mata pun sakit guys. Tapi kalau korang pakai mode yang pertama ni pun dah cerah lah. Memang terbaik Guys, satu dia ada sensor bila ada pergerakan dia makin cerah guys. Bila korang menggunakan kaki sotong ni dekat ruang sempit ke kan, macam kat besi-besi ni, dekat dahan pokok ke, ranting pokok ke, korang boleh belit dia. So dekat mana korang dapatkan lampu solar ni yang jenis kaki sotong ni, kegunaan outdoor, letak dekat campsite kan, memang cerah. Harga dia memang murah, dia pakai solar, bateri built in, boleh charge menggunakan charger kabel type C. Korang tekan link kat bawah.